Bahasa Malaysia, a divided legacy. Korang pernah tak terfikir macam mana satu pertukaran nama yang nampak kecil gila sebenarnya boleh reshape seluruh identiti sebuah negara? Kita bukan cakap pasal tukar nama jalan atau nama bangunan. Kita cakap pasal jiwa sebuah bangsa. Pada tahun 1986, masa tu Malaysia tengah rancak nak establish diri dia sebagai negara moden. Tapi dalam diam, ada satu decision yang dibuat oleh Kementerian Pelajaran yang sekarang kita panggil Kementerian Pendidikan, yang impaknya masih terasa sampai ke tulang sumsum kita hari ini, 2026. Mereka buat satu perubahan yang nampak macam technicality je, iaitu tukar nama subjek Bahasa Malaysia kepada Bahasa Melayu dalam silibus sekolah. Mungkin bagi sesetengah orang, so what? Sama je kan? Tapi sebenarnya, ia bukan sekadar satu perkataan. Keputusan tahun 86 tu, pada aku adalah titik perubahan yang buatkan ramai rakyat bukan Melayu mula rasa terasing tanpa kita sedar. Ia seolah-olah kerajaan masa tu sengaja letak elemen kaum dalam bahasa kebangsaan kita. Dan dalam video kali ini, aku nak bagi satu pencerahan kenapa keputusan tu buatkan kita rasa hilang arah sebagai satu bangsa yang bersatu. Sebelum tahun 1986, kita ada satu impian. Lepas tragedi 13 Mei, pemimpin kita masa tu, terutamanya Tun Abdul Razak, faham satu benda. Malaysia ni rapuh. Kita perlukan sesuatu yang boleh ikat semua orang. Dan sesuatu itu adalah bahasa. Masa tu istilah Bahasa Malaysia dipromosikan habis-habisan. Kenapa? Sebab branding dia sangat inklusif. Bila kita panggil ia Bahasa Malaysia, secara automatik orang Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain, semua rasa ini bahasa kami juga. Ia bukan bahasa milik satu spesifik kaum, tapi bahasa milik satu negara. Kalau korang tengok dokumen-dokumen lama, matlamatnya jelas. Kita nak bina bangsa Malaysia. Dan bahasa Malaysia adalah alat untuk merapatkan jurang antara kaum. Ia adalah satu padang neutral di mana semua orang boleh berdiri sama tinggi. Tak ada rasa macam pinjam bahasa orang lain. Tapi bila masuk era 80-an, landscape politik berubah. Kita mula nampak kebangkitan nasionalisme Melayu yang lebih agresif. Pemimpin-pemimpin masa tu mula rasa identiti Melayu tu makin cair dalam acuan Malaysia yang inklusif ni. Mereka nak tuan kepada bahasa ni ditegaskan semula. Jadi apa yang berlaku pada tahun 1986? Menteri Pendidikan masa tu adalah Anwar Ibrahim. Di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir, Kabinet buat satu keputusan drastik. Mereka arahkan semua sekolah, media dan jabatan kerajaan menggantikan istilah Bahasa Malaysia kepada Bahasa Melayu. Alasan rasmi mereka adalah sebab dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menyebut Bahasa Melayu. Ya, memang betul dalam dokumen perlembagaan sebut macam tu. Tapi kalau kita tengok konteks zaman tu, kenapa tiba-tiba jadi beria-ria nak tegas dengan perkataan perlembagaan selepas berbelas tahun kita okey je dengan Bahasa Malaysia? Macam ada udang di sebalik batu. Setengah orang percaya ini adalah sebahagian daripada agenda untuk memperkukuhkan ketuanan Melayu atau Malay supremacy. Dengan tukar nama tu, kerajaan hantar satu mesej yang sangat kuat. Bahasa ni milik orang Melayu. Korang, non-Malays, cuma pengguna sahaja. Bayangkan korang duduk dalam satu rumah. Mula-mula tuan rumah kata, ini rumah kita bersama. Tapi tiba-tiba satu hari dia tukar papan tanda depan pintu jadi rumah milik Ali. Korang masih boleh duduk situ, tapi the feeling of belonging tu dah hilang. Korang dah jadi tetamu, bukan lagi ahli keluarga. Inilah yang berlaku pada saiki komuniti bukan Melayu masa tu. Kesan psikologinya adalah sangat besar. Bila nama bahasa tu ditukar, ia bukan sekadar tukar kulit buku teks. Ia sebenarnya membina satu dinding psikologi yang sangat tebal. Impaknya bagi orang-orang Melayu, ia secara tidak langsung mewujudkan perasaan entitlement atau hak eksklusif yang diinstitusikan secara halus. Tetapi bagi komuniti orang bukan Melayu, mereka mula rasa pemilikan terhadap identiti nasional tu makin mengecil. Kalau dulu mereka bangga cakap bahasa Malaysia sebab itu identiti negara, sekarang mereka rasa macam dipaksa untuk mengikut identiti kaum lain untuk dianggap rakyat Malaysia. Ini mencetuskan satu mekanisme pertahanan diri. Bila bahasa kebangsaan rasa macam milik orang lain, orang mula berundur balik ke dalam komuniti masing-masing. Sekolah jenis kebangsaan, SA, SJKC, SJKT, jadi lebih daripada sekadar tempat belajar. Dia jadi benteng untuk jaga identiti mereka yang makin terancam. Racial tension yang ada hari ini bukannya muncul tiba-tiba. Ia adalah satu benda yang terbakar dengan perlahan dari dalam yang bermula dari tahun 80-an lagi.
keputusan tukar nama bahasa tu adalah salah satu punca yang buatkan api ni marak dalam diam. Generasi yang membesar lepas tahun 86, termasuklah orang-orang yang sekarang ni dah ada anak dan pegang jawatan besar, mereka membesar dengan pemikiran bahawa bahasa ni adalah isu kaum, bukan isu nasional. Kita dah melatih rakyat kita untuk nampak perbezaan, bukan persamaan. Kita sebenarnya telah menginstitusikan pengecualian melalui linguistics. Tapi pada tahun 2007, kerajaan di bawah Tun Abdullah Badawi telah buat satu keputusan untuk tukar balik istilah tu kepada bahasa Malaysia. Datuk Seri Zainuddin Maidin, Menteri Penerangan masa tu, cakap secara terbuka yang langkah ni dibuat untuk memupuk semula semangat perpaduan di kalangan rakyat pelbagai kaum. Mereka sedar yang istilah bahasa Melayu tu buatkan orang bukan Melayu rasa terasing. Tapi masalahnya, bukan senang nak patah balik benda yang jadi bertahun-tahun dengan satu kenyataan media. 21 tahun, dari 86 ke 2007, adalah masa yang cukup lama untuk satu atau dua generasi habiskan sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Dia dah jadi sebati dalam kehidupan rakyat. Minda rakyat dah set yang bahasa ni adalah alat politik. Bila kerajaan tukar balik ke bahasa Malaysia, orang tak rasa ia sebagai satu usaha ikhlas untuk perpaduan. Orang rasa macam, oh, sekarang nak PRU ke? Nak pancing undi ke? Kepercayaan tu dah hancur. Lagipun dalam masa yang sama, pejuang-pejuang bahasa yang konservatif tetap berkeras nak guna istilah bahasa Melayu. Jadi pada ketika itu, kita ada situasi yang sangat mengelirukan, di mana label dalam buku teks lain, tapi dalam politik lain. Sekarang, cuba kita tengok siapa yang memerintah negara kita sekarang, tahun 2026. Ramai daripada mereka adalah orang yang sama, atau sekurang-kurangnya produk daripada sistem yang sama yang buat keputusan tahun 86 tu. Kita nampak naratif supremasi ni masih lagi tebal. Setiap kali ada usaha nak buat bahasa kebangsaan ni lebih inklusif, akan ada pihak yang melompat sambil meroyan kata identiti Melayu tercabar. Mereka lupa yang satu ketika dulu, bahasa Malaysia adalah kebanggaan semua kaum. Mereka sendiri yang buang Malaysia daripada nama bahasa tu. Dan sekarang mereka marah bila rakyat tak bersatu. Sebab itulah aku rasa negara kita macam hilang arah sekarang. Kita tak ada satu lingua franca yang benar-benar neutral dan milik bersama dari segi emosi dan psikologi. Secara praktikal, ya, semua orang faham dan boleh cakap. Tapi secara emosi, ia adalah satu benda yang ramit. Bila kita bercakap pasal perpaduan, kita selalu fokus pasal benda-benda besar macam ekonomi atau undang-undang. Tapi kita lupa pasal psikologi bahasa. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah penanda identiti. Tindakan tahun 86 tu sebenarnya adalah satu bentuk penjajahan dalaman. Ia mengambil sesuatu yang sepatutnya milik semua dan menjadikannya eksklusif. Dan bila sesuatu itu eksklusif, ia secara automatik akan mengecualikan orang lain. Pengecualian menimbulkan rasa tidak senang, dan rasa tidak senang adalah musuh utama perpaduan. Generasi hari ini membesar dalam kekeliruan. Kita disuruh jadi Malaysian, tapi setiap kali kita buka buku sejarah atau buku bahasa, kita diingatkan tentang sempadan kaum kita. Kita macam disuruh berlari, tapi kaki kita diikat pada tiang perkauman yang dibina sejak dekad 80-an lagi. Jadi, ada ke jalan keluar? Bolehkah kita balik semula ke era bahasa Malaysia yang sebenar? Pada aku, langkah pertama adalah untuk kita berani akui yang keputusan tahun 86 tu adalah satu kesilapan strategik yang besar. Kita kena faham yang niat politik untuk menonjolkan satu kaum dalam bahasa kebangsaan telah memakan diri. Kita perlukan penjenamaan semula secara total terhadap apa maksudnya menjadi rakyat Malaysia. Bahasa Melayu sebagai bahasa asal tanah ni memang sentiasa akan jadi bahasa kebangsaan. Tak ada siapa nafikan tu. Tapi dia kena jadi bahasa Malaysia dalam erti kata yang paling dalam, iaitu bahasa yang dipunyai oleh semua, dijaga oleh semua dan dibanggakan oleh semua tanpa rasa terasing. Selagi pemimpin kita masih guna bahasa sebagai senjata politik untuk tunjuk siapa tuan, selagi itulah kita akan terus berpecah. Kita kena kikis agenda supremasi itu. Kalau kita betul-betul nak tengok anak-anak kita nanti, tak kira nama mereka, boleh cakap dengan bangga, bahasa Malaysia adalah bahasa saya kerana saya rakyat Malaysia. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Bye-bye. Peace.